Hello, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Afiq Ahmad. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu, mungkin juga ada yang tak tahu. Dalam video kali ni aku nak buat review kat korang semua satu Bottleman. Aku dapatkan Bottleman ni dekat aku pergi jalan-jalan Japan. And then aku terjumpa satu Bottleman. Jalan Japan kan harga dia tak adalah terlalu mahal sangat kan. Murah gila kan. Aku dapatkan harga Bottleman ni tapi dia tak adalah complete set. Dia hanyalah RM10 saja guys. Yes, RM10 saja aku dapatkan Bottleman ni. Dan tak complete set lah, maksudnya tak complete set tu dia tak ada botol untuk botol tu dan tangan dia sebelah kiri ni. So dia jadi tak complete set lah. So aku dapat macam ni je lah. Dan jadi Bottleman ni for me dia boleh main dengan elok lagi. Sekejap aku tunjuk kat korang. 1, 2, 3, be bottle, fight. Elok, berfungsi dengan baik. Tujuan aku dalam video ni aku nak custom aku punya Kolamaru. Kolamaru Energy DX aku ni aku nak custom dan aku nak combinekan dia dengan yang ini. Aku nak ambil barrel dekat depan ni supaya aku nak letakkan dekat Kolamaru. Cuma Kolamaru ni dia punya core ni dia tak nak support barrel ni. So aku kena pakai core yang ini, yang apa nama Bottleman ni. Tapi at the same time aku still lagi nak pakai yang Kolamaru punya ni lah, yang core yang kat kuning tengah ni. So aku nak pakai sebab dia kuat sikit, yang Kolamaru punya kuat. Beza tau, aku beritahu aku tunjuk kat korang So korang boleh nampak kot. Aku shoot 1, 2, 3. Kuat tau. Korang nampak perbezaan dia. Okay, aku buat lagi sekali. Yang ni hijau. Yang ini sebab aku nak combine, aku nak ambil barrel ni. So let's go. So yang pertama sekali aku kena cabut dulu semua yang ada dekat sini. Yang ni aku tak nak. Ni yang purple ni aku tak nak pakai. Aku nak pakai yang Kolamaru punya. Kita buka yang Kolamaru punya. Boleh cabut. Aku letak dia dekat sini lah sebab core yang ni dia support barrel ni tau. So aku perlukan yang ni lah. Aku letak dia dekat sini. Tak nak pakai, aku pakai yang Kolamaru lah. Warna hitam smart sikit kan. Okay. So let's proceed. So inilah hasil dia. Nampak lebih kemas sikit. Nanti aku nak cari untuk apa? Smart. Jom kita main. So first ni first, alalang aku dah ada yang ni. So kita review jugalah yang ni macam mana. Let's go. Be bottle, be fight. Settle. Kita try main guna Kolamaru pula. This one. 1, 2, 3. B bottle. B 5. Kolamaru ni aku takut sikit sebab dia kuat sangat. Next. 1, 2, 3. B 5. Wah, jaya. B 5. Jaya juga kan. Itu best dia. Aku beritahu. Best kalau main Bottleman ni kan. Main Bottleman ni the best dia, korang boleh shoot dia macam nak terbang lah, macam shoot terbang. Contoh aku buat Okay, aku nak shoot dia dekat sini. Kamera. Okay, aku nak shoot dia dekat sini. So aku just Bottleman ni aku just angkat sikit macam ni. Kena. Kalau kita main bidaman kan, macam kalau kita main bidaman kita nak kena tembak dekat bahagian floor bawah sebab guli dia tak boleh terbang tinggi kan. So kalau main Bottleman ni korang boleh shoot dia tinggi tau. Tak ada cuma dia ada pros and cons dia lah. Kalau cons dia, kalau korang main Bottleman ni, cons dia ialah korang kena kutip penutup botol tu terbang jauh. Tapi dia punya pros dia, prospect punya kan dekat bahagian bawah ni dia safety first kan. So kalau korang nak letak guli waktu angkat macam ni, benda ni kan akan turun. Dia lock ni. So bila dia turun, kalau letak guli tu akan terus jatuh macam tu. Dia tak boleh nak shoot bila korang angkat lah. Okay, by the way for your information, Bottleman ni kalau korang nak main brick bomber pun boleh juga sebenarnya. Macam apa ni yang custom ni lah. Kalau korang pakai yang ori punya Takara ataupun sebagainya, boleh pakai untuk brick bomber main dengan Bottleman. Cuma aku tak pasti, aku tak pernah ada lagi untuk yang Takara Tomy punya brick bomber. Aku tak sure dia boleh muat ke tak nak masuk. Macam yang aku buat ni pun tak muat juga nak masuk. Tapi boleh main. Contoh aku tunjuk kat korang boleh main. Antara dua ni
yang best untuk main bilik bomba ataupun yang best untuk main target-target lah. Aku suka main yang ni sebab dia tak terlalu kuat. Dia soft je lah, dia punya shoot tu soft je. Oh by the way, jangan lupa leave like and subscribe. Aku punya channel ni baru nak up, support sikit InsyaAllah. Thank you korang semua yang support. Mantap, settle. Megah kan? Habis Kolam Maru Energy DX, kita main Bottleman dan dicustomkan dengan yang hijau ni. Aku letak barrel pada Kolam Maru. So this is my Kolam Maru right now. Currently aku tak tahu nak custom macam mana lagi. Tengoklah macam mana akan datang. Aku rasa aku cakap tak custom dah kot. Tak just tambah magazine je lah dekat belakang. That's it. So sampai sini saja aku punya video kali ni. Kalau korang nak tengok aku buat video banyak lagi tentang bidaman ataupun apa-apa lagi yang korang nak tengok, korang komen di ruang komen di bawah dan tengok aku buat apa pula tentang bidaman. In case lah kalau korang nak tahu tentang bidaman. Okay, that's all I have. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Mungkin juga ada yang tak tahu. This is my Bottleman Kolam Maru DX. Assalamualaikum. So benda ni yang best ni kalau main Bottleman ni, korang tengok target kat sana kan, aku try shoot dari sini. Wow, bullseye. So itu yang bestnya kalau main Kolam Maru, dia boleh terbang.